Operasi tambah dan tolak ungkapan algebra pecahan. First step, bila kita dapat soalan, kita akan samakan. Kita samakan penyebut, kita guna kaedah darab silang. Contoh dia, kita ada 3x tambah 6 per x tolak 6 tambah 2x tambah 5 per x tambah 6. So kita darab silang dia. Penyebut belah kanan darab silang dengan pengangka belah kiri darab penyebut belah kiri darab dengan pengangka belah kanan, dan penyebut dengan penyebut kita darab. So kita akan dapat 3x tambah 6 darab x tambah 6 tambah 2x tambah 5 darab x tolak 6. X tolak 6 x tambah 6. Bila dah sampai di steps kat sini, kita akan letakkan semua ungkapan ni dalam kurungan masing-masing. So step kedua, kembangkan, atau Mami selalu guna istilah buka
selesaikan satu-satu dari atas. Dah dapat kan? Kembangan dah dapat. Step ketiga kita akan kumpulkan. Kumpulkan maksud dia X duduk dengan X kuasa 2 duduk dengan X kuasa 2. Kita kumpulkan sejenis dia supaya kita tak confuse nak tambah tolak lagi. So kita akan kumpulkan 3X kuasa 2. Ok, Mami selalu bila kita kumpulkan kita terus cross. Dan kita dah ambil lah supaya kita tak terambil 2 kali ataupun tertinggal ke 2X kuasa 2. Dah. X kuasa 2 ada lagi, dah tak ada. Tu, kita ambil X kat sini, kita boleh terus selesaikan. 18 tambah 6 tambah 24X. Yang kat sini kita selesaikan juga. Yang ni dengan ni minus 12X tambah 5 minus 7X. Ok, dah ambil tambah 36 tambah tolak 30. Dah ambil. X tolak 6 X tambah 6. So keempat selesaikan 3X tambah 2X 5X kuasa 2. Kat sini pun dah tambah, kita cross. 24X tolak 7 17X. Ok, cross. Kita ambil 36 tolak 30 6. So kita tak boleh guna pecahan ni. Waktu ni tak boleh guna. Cuba check balik. Kita salah kira. Oh, Mami tahu. Mami salah kira dekat sini. Kan? Semula-semula yang tadi salah. Aduh. Dah kumpulkan. Step 4 selesaikan 3X dengan 2X 5X kuasa 2. 24 tolak 7 tambah 17X. 36 tolak 30 tambah 6. Betul? X tolak 6 X tambah 6. Terus step kelima, faktorkan jika boleh. Dia selalunya kat atas ni ada yang tak boleh difaktorkan, tapi kita kena cuba. Kalau soalan tu boleh difaktorkan, kita faktorkan dia. Kat sini faktor
kita ada 5x kuasa 2, kita ambil 5x dengan x. Dia 17 kan. Kalau 17 secara logiknya kita nak 15. So kita akan nak 5 darab 3. Kita letak 3 kat sini dan 2 kat sini. Sebab nanti kita nak 5 darab 3 tu, 5x darab 3. So kita selesaikan dulu sini. Seperti 5x kuasa 2 kat sini. Okey, kita nak 15 ni x. So 15 dengan 2 boleh jadi 17? Boleh. Nak jadi 17, dia plus 17, so dua-dua kena plus. Bila dua-dua kena plus, automatik yang kat atas ni dua-dua plus lah. Dan kita check balik. 5x kuasa 2, 2 darab x, 2 plus 2x, 5x darab plus 3, 15x, 2 darab 6 plus 6. Kita akan dapat 5x kuasa 2 tambah 17